Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama Jabatan Meteorologi. Kami mulakan dengan carta angin permukaan. Diperhatikan tidak banyak perubahan pada pola tiupan angin yang mana di kebanyakan kawasan dalam rantau negara masih lagi menerima pengaruh angin baratan. Dengan di Semenanjung menerima tiupan angin daripada arah barat laut, manakala di Sabah dan Sarawak menerima pengaruh angin daripada arah barat dengan purata kelajuan sekitar 10 hingga ke 20 km per jam. Setakat ini tiada sebarang amaran yang kencang dan juga laut bergelora yang dikeluarkan. Seterusnya kita beralih kepada tinjauan keadaan cuaca semasa melalui Gema Radar. Diperhatikan keadaan kelompok hujan yang membawa keadaan cuaca hujan lebat berserta ribut petir di Semenanjung lebih banyak tertumpu di sepanjang kawasan pedalaman, iaitu di sepanjang kawasan pedalaman negeri Kedah, Kelantan, Perak dan juga di kawasan di utara dan selatan negeri Selangor, di Negeri Sembilan, di kawasan timur dan selatan negeri Johor dan juga di kebanyakan daerah di negeri Terengganu. Kelompok hujan ini dijangkakan terus menuju ke kawasan timur Semenanjung. Justru keadaan cuaca lembap terutamanya di kawasan negeri Terengganu, di kawasan tengah dan timur negeri Pahang dan juga di timur negeri Johor kami jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke waktu malam nanti. Seterusnya dalam jangkaan pada waktu sebelah awal pagi keesokannya, kelompok hujan akan mula terbentuk semula di kawasan perairan Selat Melaka dan keadaan ini akan mempengaruhi keadaan cuaca lembap pada awal pagi nanti terutamanya di sepanjang negeri Pulau Pinang sehinggalah ke negeri Melaka. Dalam waktu yang sama di Sabah dan Sarawak pada ketika ini keadaan cuaca baik dan tiada hujan di kebanyakan kawasan. Namun demikian keadaan kelompok hujan masih lagi dicerap terutamanya di bahagian Seri Aman, Kapit, Sibu, Bintulu dan juga Limbang di Sarawak dan juga beberapa kawasan di pedalaman Sabah. Keadaan cuaca lembap terutamanya di sekitar kawasan pedalaman Sarawak dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke waktu malam nanti. Seterusnya pada jangkaan pada waktu awal pagi keesokannya, keadaan cuaca hujan akan lebih tertumpu melibatkan di kawasan pedalaman Sarawak dan juga kawasan berhampiran pantai di timur Sabah. Orang awam diminta untuk sentiasa berhati-hati dengan perkembangan keadaan cuaca semasa. Sebelum berpisah, kami kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama dan juga indeks pencemar udara di seluruh negara. Sekian sahaja laporan cuaca. Assalamualaikum.